5 game PC paling popular tahun 2025 yang wajib korang cuba. Yang pertama, kita ada Apex Legends, game Battle Royale yang ramai orang tahu. Mana yang tak tahu tu, dia confirm bukan gamer sejati. Setiap kali season baru dalam Apex Legends ni, diorang selalu bawa legend baru yang mempunyai kemampuan unik. Apa yang menarik pasal game ni adalah permainan yang sangat strategik dan juga fast pace. Korang kena pandai guna teamwork dan juga skill untuk menang, bukan sekadar tembak-tembak sana sini je. Lepas tu, ada grafik yang sangat realistik dan juga fluid gameplay. Disebabkan itulah Apex Legends ni masih meletup pada tahun 2025. Kalau nak main game ni, korang kena ada mouse gaming yang ada dekat dengan pad kuning dekat bawah tu. Memang sesuai untuk speed dan juga accuracy. Tak ada delay tau. Mouse ni memudahkan korang untuk dapatkan headshot yang banyak. Tak percaya? Cuba try dulu. Lepas tu, kita ada Valorant, game FPS tactical yang berlawanan strategi. Game ni memang antara yang paling popular di kalangan pro gamer. Valorant bawa gameplay yang lebih kepada teamwork dan juga fokus kepada ability setiap hero. Grafik dia memang cantik dan juga visual dalam game ni sangat-sangat memukau. Map pun penuh dengan detailing. Kalau korang suka game yang tactical dan juga serius, Valorant ni memang antara pilihan yang terbaik. Seterusnya, kita ada Call of Duty Warzone 2.0, sebuah game Battle Royale yang epic dengan grafik yang sangat realistik. COD terus menjadi pilihan di antara kalangan-kalangan pecinta FPS dengan mod permainan yang pelbagai dan juga kemas kini yang selalu dibawa untuk menambahkan keseronokan. Dengan senjata dan pertempuran yang sangat mendalam, game ni memang seronok untuk mereka yang sukakan aksi tanpa henti. Game yang keempat, Minecraft. Korang mesti kenal dengan game ni. Walaupun game ni simple, tapi dia masih lagi top untuk tahun 2025 ni. Minecraft memberikan korang kebebasan untuk membangunkan dunia, bertahan hidup dan juga bermain dengan kawan. Dengan grafik blocky yang santai dan juga banyak update terbaru, game ni masih relevan dan juga disukai oleh semua peringkat umur. Jadi, kalau korang nak rasa kreativiti, Minecraft adalah tempat yang paling tepat. Dan yang terakhir sekali, kita ada The Sims 4, game simulasi kehidupan yang memang terbaik untuk korang yang suka membina kehidupan dalam dunia maya. Dengan update yang sangat menarik dan banyak pilihan untuk membina rumah, kerjaya dan juga hubungan sosial, The Sims 4 memang popular di kalangan pemain yang sukakan kreativiti dan juga exploration. Game ni memang fun dan tak pernah jemu dimainkan. Jangan lupa guys, like, follow, komen dan share untuk video menarik yang seterusnya.